Ni cucuku balik dari masjid nak pergi 11. Adalah tarikan untuk cucu-cucu pergi masjid solat subuh. Lepas tu pergi 7-Eleven belanja. Dia pilih mana cucu aku tadi. Assalamualaikum. Mana dia orang nak beli? Apa ada dia orang nak pilih? Hadiah ni. Hadiah salat subuh. Carilah RM10. Kalau itu tak cukup RM10, tu tak nak tambah sendiri. Ambil lah yang mahal. Amanda ambil apa? Atu tak tahu menau. Atu bajet RM10. Kau kira lah, kalau tak cukup pulangkan balik. Inilah kerana cucu atu. Amai ni punya berapa harga? Amanda cari pula yang RM3. Aisyah RM10. Atuk punya bajet untuk shopping. Kalau cukup, tak cukup, ya kalau es krim saja. Apa macam? Macam-macam ada tarikan. Menda nak apa? Tak cukup, tambah duit sendiri ya. Aisyah ambil apa? Aisyah dapat apa? Ais krim. Dia boleh lagi. Ais krim. Aisyah apa tu? Tunjuk dengan tu. Berapa? Okeylah. Kira berapa? Cukup. Dapat dia. Cukup. Belanjalah. Aisyah mana? Aisyah punya. Tadi dekat masjid berapa dapat duit? Berapa? Banyak-banyak duit dia orang mah. Dapat dia apa tu? Dia beli apa tu? Beli paket. Game lagi. Tu Aisyah Ahmad. Dah dapat 50 ni. Dia orang macam mana? Apa nama tu? Apa yang dia beli ni? Saya 50. Kita shopping dia orang ni. Apa ni? Tu apa tu? Banyaknya. Ya, beli apa? Banyak duit Amai duit 50. Amanda kaya. Mak dia kan orang bank.
orang kerja bank shopping. Si cukup tu. Oh, balance. Si. Ui. Lama. Pegang duit. Dah. Mana barang? Barang Amanda tinggal. Aisyah mana Aisyah? Aisyah punya mana? Uish. Mana Aisyah punya? Aisyah punya ambil. Aisyah punya berapa? Wih, banyak duit dia. Masya Allah, kaki. Duit raya shopping. Misalkan. Okey, Aisyah sudah bayar? Dah, jom. Lah, shopping. Apa lagi? Apa lagi tu dia? Nak apa lagi? Sloopy ada sini ke? Ini ada Sloopy. Itu apa? Ada Sloopy. Wah, ni ada dapat Sloopy. Sini. Tu kata. Hati-hati. Tu kata nenek. Jaga kereta. Tunggu. Okey. Naik. Dah. Woi, banyak orang belanja. Ada duit 50. Okey. Sekarang dah selesai belanja di Sloopy. Berapa semua? Total. Ada Sloopy? Berapa Sloopy berapa? Baki 30 sen saja. Okey. Selesai? Dah, balik rumah lagi. Puas hati? Hari Minggu 27 Syawal. Syawal dah habis dah. Dah habis dah. Dan habis hari raya lah. Dah belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kegiatan cucu Atuk 11 salah. Selepas salat subuh, shopping di 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat.